kebanyakan daripada mereka ni, dia tak kenal Sir. Korang pun ramai yang kenal Sir baru. Korang tak kenal Sir ni pun. 7 tahun lepas, 2018, 7 tahun lepas, ada satu kes yang berlaku dalam negara yang boleh kata menggegarkan tanah air. Ini tentang pendedahan, tentang sajat. Siapa yang mulakan dulu? Inilah orang dia. Sir Azri. Masa tu dah pakai nama Sir Azri dah. Masa tu dah nama Sir Azri. Bukan hari ni baru pakai. Masa tu dah dapat gelaran Sir Azri. Jadi 2018 tu, Sir telah mempertikaikan tentang jantina Muhammad Sajat. Masa tu. Jadi, kecoh lah kes tu. Kalau siapa yang ingat, siapa yang tahu, kecoh. Tapi waktu itu, ramai juga orang. Ramai lah, saya kata boleh ramai lah. Orang perempuan, orang lelaki, yang percaya bahawa Sajat itu seorang perempuan. Percaya. Teruk aku kena masa tu. Teruk saya kena. Dia kata, Sir ni fitnah lah. Tak habis-habis dengan perempuan pun nak bergaduh lah. Saya cakap, Sajat tu lelaki. Masa tu. Dan Sir buat telefon. Telefon dengan Jamil K waktu itu. Menteri Agama. Sir malu nak tunjuk. Sir malu. Sir tengok balik video Sir ni kan. Sir malu. Sebab masa tu, yelah, Sir akui lah. Sir ni orang yang dulu belagar. Kan? Misai pun macam Jason King. Saya tengok balik malunya aku kan. Tapi budak-budak yang baru nak up hari ni, dia tak tahu macam Harul, Wan Hadi ni semua. Dia tak tahu apa pun. Masa tu telanjang lagi kot. Ya. Yeah. Kau ingat tak? Saya nak tunjuk lah. Sebab dia kata Sir ni skandal dengan Sajat. Dia kata Sir ngorak Sajat tak dapat. Dia orang kata lah. Dia kata fitnah. Dia kata tak apalah, kita cerita lah. Dia kata Sir ngorak Sajat tak dapat. Ada dekat dalam YouTube ada. Kalau kau pergi dekat YT, kau type je. Tajuk dia Sajat dengan Papa Gomo bersepah. Ni rakaman telefon. Dia bukan ada peruntukan undang yang boleh ambil apa-apa tindakan berkaitan dengan agama ni ialah negeri masing-masing. Negeri masing-masing. Okey, baik. Negeri masing-masing. Banyak. Tapi tok, kat bawah ni orang tak kira benda tu. Orang kira Jabatan Agama Islam. Saya faham. Kong anak seolah menggambarkan. Saya faham. Saya minta kalau boleh benda ni, sebab benda ni dah makin melampau. Saya ramai yang makin geram sebab bila Nur Sajat dengan dia tunjuk dia dengan lelaki dia, lepas tu dengan dukung anak, seolah menggambarkan bahawa benda ni bebas. Malaysia ni dah bebas dan boleh dia tunjuk bakal berkahwin, mana boleh macam gitu. Jadi saya minta kalau boleh pihak JAKIM kena ambil tindakan, bermakna laporlah kepada kerajaan negeri, Jabatan Agama Islam negeri, ambil tindakan. Telefon Menteri Agama Jamil K mengadu pasal Sajat. Bukan mengorak Sajat, tapi tindakan Sajat ni keterlaluan waktu itu. Fahamkan betul-betul. Sir Azri ni orang yang terkenal melawan geng-geng kunyit. Tapi melawan geng-geng kunyit yang macam mana? Geng-geng kunyit yang mendoktrin, sebarkan benda ni. Aku akan lawan. Sebab tu aku lawan Nur Ibrahim. Sajat ini. Masa tu kita ni IG, Instagram Masa tu IG ni top, belum ada TikTok lagi. Sir punya kawan ni, anak dia ni lembut. Kisah dia ni, anak dia ni lembut. Guys, kita sekolah dulu, ada kawan-kawan kita yang lembut, betul tak? Kita sekolah dulu ada kawan-kawan kita yang lembut. Cuma dia besar, tak tahu dia jadi apa. Sama ada dia jadi lelaki, dia kahwin beranak pinak, ataupun dia jadi maknya, dia jadi pondan. So, kita ada, dalam kehidupan kita ada. Mungkin kita pun ada anak-anak kita lelaki yang lembut apa semua. So, ini memang daripada dulu ada. Generasi ni ada, dia tetap akan ada. Cuma akhirnya ke mana dia akan pergi? Sama ada dia nak jadi menyerupai wanita ataupun dia jadi lelaki. Tapi bila Sajat ni muncul, Sajat ini,
dia telah membawa satu naratif bahawa suruh budak-budak ni berubah jadi macam dia. Fahamkan betul-betul ni? Berubah jadi macam dia. Jadi ni ada kawan kat Johor ni, anak dia lembut. So dia ni mengidolakan Sajat. Dia idolakan Sajat ni. Jadi oleh kerana Sajat secara terbuka tunjukkan diri dia ni, maka dia lari rumah sebab nak jadi macam Sajat. Saya tak tahu Sajat ni. Atas katil cerita dengan Mami Onang, tanya dengan Mak Yang, siapa Sajat ni yang? Lepas tu wife ceritalah kat saya gini, dia ni lelaki ni. Jadi saya siasatlah Sajat ni. Sebab dia kata dia perempuan. So siasat sampai laporan polis semua. Semua saya ada semua ni dulu. Macam mana dia berniaga kat Singapura. Bangla tak bayar. Semua ada ni. Laporan polis kena dengan pemandu teksi. Hantar dia. Sampai rumah pemandu teksi tutuh dia. Bangla tutuh tak bayar. Semua saya ada. Semua saya... Aku kan menyiasat. Aku menyiasat betul-betul. Jadi dia lelaki. Jadi bila dia lelaki... member ni sebengang lah sebab pengaruh macam gini boleh merosakkan ni budak-budak muda ni. Daripada orang tu dia memang ada anak lembut tetapi dia tak jaga anak dia ni. Kalau korang lah ada anak yang lembut ini, korang mesti risau anak kau bila besar, betul tak? Bohong lah kalau kau tak risau. Member sendiri risau anak dia. Pengaruh ni. So inilah punca dia. So, semesej saja DM dia. Warning dia. Bagi amaran kat dia. Dia tak baca lah. Dia kan popular masa tu. So, lepas tu baru sebalon. Telefon Menteri Jamil K tadi tu. Lepas dah viral, barulah dia respon. Faham? Bukan macam korang budak-budak ni semua. Korang ni memang gangster spender lah. Lawan sebab cara dia tak betul. Tapi masa tu teruklah saya kena sebab orang percaya dia perempuan. Lepas tu, dia kata dia kunsa. Pun orang percaya. Hey. Ya. Dia kata dia kunsa. Wah. Pun orang percaya. So, itu yang berlaku lah. Itu yang berlaku lah. Jadi, sejarah lah. Boleh pergi nanti pergi tak dekat YT. Pergi tak dekat YT, pergi cari sendiri. Ada fakta ni. Jangan percaya saya kat lah. Kau pergi cari, kau jumpa lah.